Korang, ramai yang tanya saya apa beza ketiga-tiga kopi ni. Yang first ni, kopi Ratu ni khas untuk wanita sahaja tau. Untuk wanita-wanita yang selalu rasa penat, lesu, tak bertenaga. Kalau korang rasa hormon korang tu rasa macam tak stabil tu, korang boleh minum kopi Ratu ni. Seterusnya kita ada kopi Di Marco ni. Kopi Di Marco ni boleh minum untuk lelaki dan wanita. Bagus untuk kita punya tenaga juga dan juga stamina kita sepanjang hari. Okey, Roma Jelani pula untuk korang yang ada masalah yang selalu stres, ada anxiety, depression, yang selalu mood asyik ke laut saja. Korang boleh konsum dengan kopi Roma Jelani. Bantu untuk melancarkan peredaran darah dan juga bantu untuk menaikkan hormon gembira kita. So korang dah nampak kan apa perbezaan ketiga-tiga kopi ni kan? So korang ada masalah apa? Cuba komen dekat bawah. Nanti admin akan cuba selesaikan masalah korang tu.